Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak ayam kamhyong. Okey. Ni ayam whole leg, dua pieces. Jadi peha 2, taik 2 lah ya. Kita potong kecil. Okey, ni bahan-bahan dia. Bawang putih, cili merah, halia, cili kering, daun kari, bawang. Okey, ni kicap manis, sos tiram, rempah kari. Okey, ni nanti kita goreng, letak garam dengan kunyit. Okey, nanti kita tumis semua bahan-bahan ni. Itu kita goreng ayam. Ni dah letak garam dengan kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi jumpa balik. Saya goreng sampai habis. Kita balik ayam. Oh, meletup terus. Ayam nak goreng. Jom kita tumis. Saya pakai minyak goreng ayam tadi. Okey. Halia, bawang putih, bawang. Okey, kita letak tomato sauce. Sos tiram. Okey, letak ni daun kari, cili kering, cili merah. Okey, letak rempah kari. Okey, letak air. Kita letak garam secukupnya. Sedikit gula. Okey, kita masak ni dulu. Jadi kita jumpa balik. Letak kicap manis sikit.
untuk warna dia je. Jangan terlampau banyak bubur. Nak buat warna macam coklat-coklat tu sikit. Kalau bubur semua banyak nanti macam jadi masak kicap pula. Okey, kita letak ayam. Okey, biarkan kuah dia meresap kat dalam ayam tu. Dan kita jumpa balik. Ayam ayam kamyong. Nanti cuba tau, boleh cuba untuk sahur pun boleh, nak buka puasa pun boleh. Hari raya, open house nanti boleh nak buat. Okey, sekejap lagi kita plating ya. Sotong pun boleh, udang pun boleh, daging pun boleh. Ikut selera kita nak buat. Ya. Okey, jadi kita jumpa balik. Okey, minyak pun dah terbit dah. Dah masak dah. Okey, jom kita plating. Okey, selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Nanti boleh cuba